dah masuk ke simpang jalan untuk ke kampung tu. Albumin nak tahu dia punya bawang ni. Atas. Yang ni kan. Cili letak satu kumpulan cili. Kalau bawang putih, satu bawang putih. Asing-asingkannya. Okay, kita boleh mula sekarang. Doktor akan bagi rawatan yang sepatutnya. Kalau perlu cuci, doktor akan cucikan. Kalau perlu cabut, doktor akan cabutkan. Okay, so sekarang ni kita akan ambil belok. Oi, naik bukit ni. Ya. Alamak. Okay, kita naik bukit. Wih, tinggi tu. Okay geng, ni dia punya cottage Ingrid. So kami sebenarnya seperti dipahamkan semalam 7.30 baru buka kafe ni. Tapi sebabkan kami nak kena gerak ke 7.30, so kami kena makan awal. So dia kata makan je lah apa yang ada dulu. So kita tengok apa yang ada untuk pagi ni. So ada nasi lemak, nasi goreng. Okay lah. Kau nasi goreng nasi lemak tak? Lemak okay. Lemak ada, goreng ada. Sebabnya ada mi juga, ada roti juga, ada beberapa ekor. So kalau nak ikutkan justru boleh makan. Tapi sebabkan kami nak kena ke kampung hasil tu awal, kita kena makan awal. Okay kan, kita ada nasi lemak, kita ada mi goreng dengan roti telur air. Kita makan dulu. Baik tak boleh. Tak main. Tak main. Aduh. Alah, baik tu lah. Lah. Tengok. Main. Dah tu. Tak main lagi. Bun tak? Bun lah. Memang lelaki masa kita rambut basah ke? Dia bukan main. Dia ujung-ujung angkat. Kalau buka pun mulut kotak. Lekat tu. Kalau mulut tu. Okay geng, sekarang ni dah 7.32. Kita pun dah habis makan. 4x4 pun dah sampai. Tim pun dah ready. So sekarang ni kita nak punggah barang daripada bas tu masuk ke 4x4. Sekarang ni ada 2, sepatutnya 3. Jadi kita sampai. Okay geng, semua 3 biji dah sampai. So kita tengah load untuk kita nak gerak. Penerimaan Grab. Okay Roger, kita standby monitor. Alright, over. Roger. Tapi kita macam sebab dia nak kena macam ni. Sekarang kita dah sampai dekat klinik kesihatan Lenggong. Sebabnya kita nak kena joint venture dengan mereka untuk jalan round sekali. Ke mereka ni ke? Tak tahu. Ke geng ni?
Sebabnya kita nak masuk ni kena masuk sekali dengan depa. Sebab kalau tanpa depa tu pergi yang tu sekali tu. Yelah kot. So, sekarang ni kita berhenti dekat simpang masuk tu. Ada kedai makan kat sini. So tim KK singgah beli makanan. Ada nasi lemak, ada roti canai. So kita bertumpang juga. Ada juga pupuk kat sini. Ada ayam botol apa semua. So kita beli untuk bawa pakai ke masuk ke tempat orang sini lagi. Ayah beli apa ya? Bengkang. Ayah bengkang. 1 jam off saja. Okay geng, kami sekarang ni kata yang kedua ni apa kita punya marshal lah. Betul buat kat sini. Betul ni team leader. Okay, kami yang kedua. So sekarang ni depan ni ada sebiji daripada KK. Belakang ada 3, 4. Sekali dengan KK pergi Gian. Okay, so sekarang ni kita akan ambil belok. Naik bukit ni. Ya. Alamak. Okay geng, kita naik bukit. Wih, tinggi tu. Okay, ni kita dah masuk ke simpang jalan untuk ke kampung tu. Okay, ni dah start off-road dah. Ya. Ada lagi, ada lagi. Cerita kan? Oh, ni tak lagi. Cerita. Kampung sampai tak. Ada tak ni. Oh, kampung dia tak sampai habis ah. Kampung dia Sampai dekat tu ni. kan sampai. Pernah dah mati. Betul. Kan, ni kamera tak. Dia yang pijak-pijak tu tak ada jalan ayak mai. Ayak bukit tu di sini lah. Ha? Ha. Ni dia pergi. Jalan tu. Memang kena naik dengan 4 lipat lah. Kalau kereta besar memang jahanam lah. Dia punya lubang-lubang dia pun boleh tahan. Oh. Oh, okey, kita dah. Kenapa? Aku nak tahu ni. Dalam. Oh, tinggal belakang. Aku nak tahu ni. Dia bukan tak kan, maksudnya dia pernah tak lah jalan ni. Cuma dia untuk sebab ada laluan ayak lah tu. Ini dusun apa ni? Dusun Raya. Kalau dulu mudah lah, mudah tak dapat kan. Buat nak juga. Betul. Jaga semua dulu.
Ni kita Okey. dari sini kan. Kita dah sampai. Oh ni pondok ni. Okey. Yang ni dia tak hari tu hari ni. Ni, tadi ni baru buat research. Kita nak cakap lain kan. Kami ada buat extra test lah untuk berpinjam. Ada PCR dengan HFR. So that's why yang blood tu kami yang buat ni lah. Yang tu sendiri sponsor. So nanti akak saya akak Okey, sekarang ni kita tengah packing keadaan ni lah kan. bihun, beras 20 tu dengan roti. 20 Ayah. maksimum dah kan. Ayah. Ya. Bihun, beras, roti. Ya. Lain? Habis Betul. Kan nak tak balik. Tak ada ada saya dah terangkat. Kalau kita dah siap buku kita boleh lah guna untuk esok. Kita masuk dalam plastik ni balik. Kan? Itulah dia. Betul, mereka tengah kena naik atas. Mak dengan bapak ada sakit kan? TB. Tapi kencing manis kolesterol tak ada. Saya makan boleh tak? Kita nak minta pause sekejap. So diorang dia buat extra man. Dia duduk boleh tak duduk? So diorang duduk menghadap ke sana lah. Kalau ada orang kan? Boleh duduk dulu ya? Duduk. Dia semua duduk dulu. Ya, nak tunggu. Nak panggil apa ya? Sorry, Pak. Selamat pagi semua. Wajah mana hadir ni? Gigi hari ni semua okey? Gigi okey tak? Okey. Gosok gigi tak? Gigi ke mana? Okey, semua boleh duduk. Kita nak dengar ya cerita mengenai gigi kita. Cik kita jumpa doktor kita, Dr. Ash. Tu bila mau jual. So sekarang saya nak start dengan penjagaan gigi dulu ya. So berapa kali anda semua berus gigi? Dalam satu hari ada berus gigi tak? Ada 4 kali tapi gigi dah hilang. Satu hari dia dua kali. Saya cakap macam mana nak boleh nak tahan. Iaitu kena pergi cabut gigi. Pergi klinik-klinik yang dekat. Pergi cakap doktor sakit. Dan doktor akan check kalau perlu cabut. Kena cabut dulu. Saya racau tu. Pada hidung. Kena pergi check. Faham? Doktor akan bagi rawatan yang sepatutnya. Kalau perlu cuci, doktor akan cucikan. Kalau perlu cabut, doktor akan cabutkan. Faham? Okey. Jadi kita ada sikit permainan. Kita ada bagi berus gigi juga. Okey? Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Ash atas penerangan yang diberikan kepada kita semua lah sebentar tadi. Ini sedikit tanda perhargaan kita nak bagi kepada Dr. Ash. One, two, three. Buatlah. Berapa banyak kita kena minum air sehari? 3 kali ataupun 8 gelas lah. Air kosong kalau kita minum dalam air botol mineral tu yang besar tu satu, yang kecil tu satu. So kita kena jaga buah pinggang kita baik-baik lah. Kita ada 2 buah pinggang. Cili letak 1 kumpulan cili. Kalau bawang putih 1 bawang putih. Asing-asingkan ya. Okay, kita boleh mula sekarang. Kita mana nak letak? Mana nak letak? Letak dalam ni, letak atas ni. Boleh letak atas ni dan juga letak dalam ni. Yang tu pegang. Okey, letak separuh di sini dan separuh di sini ya. Mana nak letak ni? Siwek ni. Jajak tu pepeng. Dia jatuh bermat. Dia buat. Saya tak ada ni. Saya tak ada.
sekarang pun elok hari ni. Kecil dengan makara. Cuma kalau boleh berat badan nak turun sikit saja. Okey? Okey, jadi hari ni semua okey saja. Jaga sihat kan? Kali sehari sekurang-kurangnya. 1 kali. 2 kali sekurang-kurangnya. Beras gigi ada? Ada. Nanti kita bagi beras gigi. So cek kesihatan pun bagus. Jadi kita kena jagalah kesihatan kita baik. So dalam badan kita ni hari baik untuk kesihatan. Betul ke salah? Betul. Betul. Analom tapi, analom tapi. Letak. Cik letak kat sini. Pit Letak lagi. di situ. Okey. Anak li anak ate. Soalan nombor jadi sebelum makan kena cuci tangan dulu lah. Soalan nombor 4, makan buah dan sayur setiap hari baik untuk badan. Tak makan. Tak nasi. Buah makan tak? Tak makan sayur? Okay geng, hari ni kita dah selesai. Kita dah habis hampir 12.30. So kita dah selesai dekat kampung orang asli Lubuk Cupak, Dun Kenerim, Parlimen Lenggong, daerah Hulu Perak. Okey, so dekat Air Karah pula. Hari kedua Air Karah. So alhamdulillah selesai dengan jayanya. So jumpa lagi geng. Esok kita jumpa dekat Air Karah pula. Okey, Assalamualaikum, bye bye. Lagi Pak Bensan.